been having. So okay guys, kau ingat tak kasut ni? Kasut ni dulu aku masa buat skor maraton tahun 2024, first time puja maraton. Aku simpan lagi sampai sekarang, walaupun dah kena accident, masih aku simpan. Nampak ni, Night Quest. So sekarang ni aku pakai Li-Ning ataupun HRE lah, 988 sorry. So aku dah pakai lama sejak, sebab satunya kasut yang aku tak jual, lain semua aku dah jual. Li-Ning span dia agak ok lah, nipis. So dah lama juga. Anyhow, ini aku dah start lari. Aku nak kena pakai lain lah. So hari ni aku nak buat korang pergi review satu produk jenama Brooks. Let's go. So okay guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak review sambil diri sepasang kasut jenama apa? B, bukan bola tetapi Brooks. Let's go. Okay guys, jenama Brooks, model apa? Hyperion 3 guys. Let's go. Okay, basically aku dah pakai Brooks ni macam konten aku sebelum ni yang korang sedia maklum. Aku dah pakai lebih kurang 21 kilo plus minus sikit, aku naik treadmill semualah. Okay, so aku cerita dulu first aku try dan beza dengan model-model yang lain. So basically aku memang penggemar kasut negara China yang sangat murah, tetapi korang kena ingat jenama start jenama ada kelebihan dan ada kekurangan. So Brooks ni jenama yang dah established lah orang cakap, tetapi harga dia agak sedikit mahal. Tak ada isu, cuma kau boleh spend disebabkan company ni dah lama. So kau kena spend sikit lah untuk dapat kualiti yang baik. So kau tengok ketebalan dia punya cushion. Weh, ini aku yang kaki patah ni, aku rasa macam span dia memang terbaik. Aku tak rasa sakit langsung selama aku berjalan. Dan untuk mengatakan korang, aku kaki patah itu, aku maksimum aku jalan pun dalam 11 dalam berapa kilo lah, 5 kilo macam tu, tapi tak dah sampai 21 kilo. So aku buat konten tu yang kau tengok tu, aku dah berjaya 21 kilo guys. Nak tahu apa rahsia? Jom aku cerita. So ini adalah model Brooks Hyperion 3. Dia ada Max. Max tu lain, ni Hyperion sahaja. So color yang diberi adalah color yang agak shining, kombinasi color hijau dan color oren hitam. Dan apa yang specialnya kat sini, tapak dia mempunyai getah yang seperti kasut lain dan agak normal untuk semua kasut ini larian. So kasut ini kau akan rasa sedap bila pakai. Nampak dalam ni ada span dekat kau punya tapak kaki tu, sisi kaki. Ok, yang ni aku pakai size 7.75 UK, USA 85, UR dalam 42. Kau tengok design dia macam ni kan. Sebab apa design macam ni? Sebab dia ada DNA Nutrition Injectant Flash. Injectant Flash ni tak semua kasut ada. So kau kena sedia maklum maksud Hyperion tu sendiri. Apa maksud Hyperion? So maksud dia yang membuatkan kita rasa nak lari lah. Saya jujurnya, bila aku dah pakai kasut ni, Brooks Hyperion 3 ni, aku rasa kaki aku comfort dan tak mudah bergerak. Dan especially untuk mengatakan korang, bila aku running dekat ataupun dekat treadmill, aku rasa selesa. Dan yang penting sekali, masa aku hiking tengah panas hari tu, memang tak rasa nak buka kasut dan tak rasa tak selesa. Mana rasa selesa saja. So basically kalau kau boleh pairkan kasut ni dengan kasut larian korang, pada aku korang boleh buat untuk recovery. Sebab form macam aku memang cerita form je sekarang. Aku takkan cerita plate sebab kaki kanan aku ni dah ada besi.
So semua kasut-kasut yang aku pilih hari ni semua berdasarkan form yang terbaik. Dan dia punya lidah dia, kau tengok, ada boleh masuk tali kat sini. So sangat-sangat style lah juga. Dia ni bukan narrow lah, dia wide aku rasa. Kaki aku wide, so untuk wide mudah pakai. Ini kesan aku pakai. Aku tak banyak pakai lagi. Kau boleh follow Strava aku, Lebah Furnish Late. Terbaik, selesa dan berat sedikit lah. Tak adalah nak kata berat sangat, berat sedikit. And it's normal untuk form. Memang kasut korang akan rasa berat. So anyhow, korang ready belum? Jom kita try sarung. Let's go. Mana boleh kasut dalam rumah? Tak apa, pakailah. Kita nak try. Tak nampak-nampak sikit. Beritahu kat viewer kita keselesaan kasut yang diorang patut beli ni. Kan? Daripada cari kasut China tu tak payahlah. Tapi yelah, aku faham korang ada bajet. Up to you guys. Empat senang. Agak tinggi sikit kan. So dia selesa. Dan korang akan rasa nak berlari je sebab span. Sebab sekarang ni kau akan cerita span, aku takkan ada blade dah. Tapi maybe insyaAllah one day. Sebab aku nak jaga kaki aku yang baru pulih ni. Dan kau tengok kelembutan dia memang terbaik. Aku kalau boleh pakai, aku nak pakai pergi kerja, naik motor. Sebab kasut span ni kau boleh pakai selain larian. Jangan untuk larian saja, kau boleh pakai untuk kehidupan harian. Sebab untuk jaga korang punya kaki. Ingat, kalau korang boleh spend untuk kaki korang, it's better because you will feel that comfortable. Okay guys, so okay, dalam dia ada kasut apa? Kasut bro. So from our lap to your feet, to what move you, nampak? Oh, okay. Warna hijau. Warna? Hijau. Are you sure hijau? Okay, tengok dari segi gambaran dia, Hyperion. Hijau. Nampak tu? Tengok sikit mana? Warna Okay. So basically kasut ni Hyperion 3. Sebab Brooks. dia Okay. Nice. Sebab kasut dia ada tapak yang menarik dan span yang agak tebal. So basically kasut ni pada aku ringan. Okay. Dia punya ketebalan dia menarik, colourful juga. Dan kalau kau tengok detail yang aku zoom dekat sini. Ni aku buat kau detail zoom setiap untuk S Pro. Ada apa? Yes, ada nama dia DNA Flash. Tunjuk bawah tu dalam mana? Dalam. So basically untuk dalam pula, okay, stang dia yang sini. Sorry. Tali dia agak tebal. Dan lepas tu dia ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang, pandai mana. So ada lubang kat sini. Dan apa lagi keistimewaan dia? Ada gambar. Ada gambar tu. Belakang dia okey. Tengok tebal belakang dia. Dia ada. Tali dia tebal tak? Tebal? So nak tahu, kita sarung kat kaki kita. Jom. Saja simple review lah. Aku malah nak ni detail aku akan masuk by picture later on. Okay, yang penting korang stay support aku. InsyaAllah nanti aku masukkan beberapa recording aku nanti. Sebelum tu, jom kita try dekat luar. Let's go. Okay guys, so aku rasa itu saja daripada aku.
See you in next video. Assalamualaikum.